Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Profil Personality Plus ialah borang atau ringkasan keputusan yang digunakan untuk menunjukkan kecenderungan personaliti seseorang individu. Ia dibangunkan oleh Florence Littauer melalui ujian yang mempunyai 40 item ini. Akhirnya kita akan mengetahui personality dominant yang ada dalam diri kita. Setelah menjalani tempoh 20 minit untuk menjawab ujian Personality Plus, kita dapat mengenali 4 jenis personality yang terdapat dalam ujian Personality Plus. Yang pertama adalah Perfect Melancholic. Yang kedua adalah Popular Sanguine. Yang ketiga adalah Powerful Choleric. Dan yang keempat adalah Peaceful Phlegmatic. Tiada had umur yang spesifik bagi responden yang ingin menjawab ujian ini. Ia boleh dijawab oleh seseorang yang berumur 13 tahun sehingga ke umur dewasa. Dalam video ini, saya akan menerangkan secara ringkas dan mudah difahami bagaimana sebenarnya cara untuk pentadbiran ujian Personality Plus. Pertama, anda akan melihat ada 40 baris dalam ujian ini. 40 baris bermaksud ia mempunyai 40 item. Setiap item akan mempunyai 4 pilihan jawapan yang mana anda sebagai responden perlu menandakan huruf X pada perkataan yang paling sesuai dengan personaliti anda. Ingat ya, satu pilihan sahaja bagi setiap baris. Jangan tandakan lebih daripada satu kerana kita ingin menilai personaliti yang paling dominan dalam diri anda. Seterusnya, setelah anda selesai menjawab pada 2 helaian pertama, apa yang perlu anda buat seterusnya? Baik, anda perlu pindahkan maklumat yang anda telah jawab pada 2 helaian pertama kepada borang scoring sheet. Pada bahagian ini, anda perlu memadankan jawapan yang telah anda tanda tadi mengikut kategori yang telah disediakan. Selepas itu, jumlahkan semua tanda X yang ada dalam setiap lajur borang scoring sheet. Apabila semua markah telah dikira, anda perlu melihat 2 lajur yang paling tinggi yang ada dalam borang scoring sheet itu. Maka, 2 lajur yang paling tinggi itu menandakan personaliti yang paling dominan dalam diri anda. Maka, 2 skor yang tertinggi yang ada dalam profil Personality Plus merupakan personaliti yang dominan dalam diri anda. Selamat mencuba. Kesimpulannya, ujian Personality Plus ini membantu kita memahami diri dengan lebih baik termasuk cara berfikir, cara berkomunikasi dan kecenderungan personaliti yang utama. Baik, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.